Di sebalik alunan si pemikat terdapat pelbagai kisah misteri. Adakah alunan-alunan tersebut mempunyai maksud-maksud yang tertentu? Segalanya akan dirungkai dalam Detik 12 Malam. Untuk episod kali ini, kita ke Sungai Besar Selangor yang mana majoriti penduduknya terdiri daripada pengusaha industri kecil, sederhana dan juga nelayan. Di samping itu, terdapat juga aktiviti-aktiviti hutan yang jarang masyarakat kita lakukan pada masa kini. Antaranya, memikat burung wak-wak. Kebanyakan pemburu mergastua liar ini pernah menghadapi kesukaran dan masalah dalam mendapatkannya akibat gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk hutan ini. Apakah kebenaran kisah misteri di sebalik burung wak-wak ini? Misteri ni dia pelbagai lah. Dia ada yang dia kata burung yang dijaga ataupun burung yang dimiliki oleh benda-benda halus, ataupun kita umpamakan jin, ataupun ada istilah lain dia orang panggil orang bunian, dan pelbagai lagi lah benda-benda gaib. Tempat tinggal wak-wak ni yang kita pasti di kebun-kebun ataupun di kampung-kampung, di tepi-tepi sawah, itu adalah habitat biasa. Ada yang kata dia burung ni adalah burung daripada atas. Maknanya dia akan datang daripada bukit menuju ke arah kita, andainya kita panggil ataupun kita dekut dia. Istilah kita panggil tu dekut lah. Kalau saya mengikut teman-teman lah. Ikut teman-teman, kadang dia orang ajak pergi mana-mana nak mendekut ataupun mencari wak-wak ni, saya akan ikutlah. Okey, ada tak pengalaman-pengalaman yang mungkin misteri ataupun yang agak pelik sedikit lah sepanjang mendekut ni? Perkara-perkara pelik ni biasalah kat dalam hutan kan, dalam belukar, kadang kita cari rezeki cara yang halal ni, kadang-kadang ada jugalah diganggu-ganggu ataupun benda-benda yang pelik berlaku dalam masa kita mencari burung macam ni. Kadang-kadang dari segi gangguan suara, penglihatan, maksudnya wujud objek-objek yang misteri lah kan. Itu selalulah. Kalau ikutkan pengalaman saya dalam 10 tahun yang sudah lah. 10 tahun dulu 10 tahun yang sudah. Itu saya mendekut dengan cara biasanya lah, dengan cara menggunakan tiupan buluh ni kan. Pada malam tu kira macam kita tunggu burung tu pun tak sampai-sampai. Jadi cuaca pun masih okey lah, tapi gelap. Masa tu tiba-tiba dalam suasana di dalam belukar, gelap, lepas tu jauh daripada penempatan orang ramai, ada satu lelaki dalam lingkungan 50-an mencuit saya lah dari belakang bahu saya. Dia cuit, kemudian saya pun toleh lah. Kemudian dia bercakaplah dengan saya, bersuara lah. Dia cakap, tempat ni bang terang, kalau nak cari burung, nak ni cari belah sana. Cari belah sana tu gelap. Jadi saya akur lah. Jadi bila akur aja, mana dia pun lalu. Bila lalu depan kawan-kawan tu kan. Jadi kawan-kawan lalu, kawan pun tak nampak. Tak perasan lah. Bukan tak nampak, tak perasan. Jadi kita rasa pelik lah kan. Pelik wak. Jadi maksudnya wak seorang je yang nampak ataupun kena tegur, ataupun yang kawan yang lain pun? Kawan lain juga tak perasan. Dia cuma tahu saya bercakap, tapi dia tak perasan saya bercakap dengan siapa. Itu. Macam mana agaknya rupa orang tua tu? Orang tua ni orang tua yang normal lah kan. Saya tak kenal dia. Tapi dia dengan pakaian dia serba putih dengan berkain, jadi berkopiah. Jadi saya sangka masa tu kan orang biasa lah. Tapi kalau pakai macam tu, macam orang balik daripada surau ke daripada masjid ke, ni dalam hutan wak. Itu yang saya sangka. Saya sangka mula-mula tadi orang biasa. Bila kita dah fikir balik secara logiknya, saya pun bagi tahu dekat kawan ni yang meniup ni, dia pun pasti dia dah faham. Orang yang mendekut ni dia faham. Jadi dia kata tak apalah, kita duduk sini, mungkin kita ada silap, kata dia. Mungkin ni kawasan dia ke, tak apalah. Buat masa ni kita tunggu dulu kat tempat ni, tengok rezeki macam mana. Tak ada, baru kita pindah ataupun bergerak dari sini, kata dia. Jadi dia pastilah bahawa benda tu tadi berkemungkinan bukan manusia biasa.
Selepas berlaku tu, berapa lama tempoh nak ambil untuk beralih ke lokasi yang lain? Lama juga, lebih kurang dalam sejam macam tu. Kita cuba lagi ikhtiar kan. Masih lagi tak dapat lagi. Rezeki Seekor burung pun tak melekat Seekor pun tak jaring, datang. Jadi angin pun dah mula ni. Mula macam kata orang nak hujan kan. Jadi kita pun mula rasa tak seronok lah kan. Itu yang kita masih gerak dan bukan berpindah, tapi kita gerak balik terus lah. Bagi saya lah benda-benda macam ni, kalau diikutkan ada kemungkinan yang pertama sekali kita tersalah tempat. Contohnya sebagai tempat yang didiami oleh benda-benda gaib, benda halus ni, mungkin dia tak rasa selesa kita berada tempat-tempat mereka ni. Jadi berkemungkinan mereka ni ataupun makhluk tersebut suruh kita mengalih kita lah, menghindarkan kita dari situ, mengubah tempat kita, tak bagi ataupun tak izinkan kita di situ lah. Berkemungkinan macam tu. Daripada apa yang diceritakan, tentu banyak kisah misteri yang terjadi di kalangan si pemikat burung wak-wak. Apa yang mungkin dapat kita rungkaikan di sebalik kisah yang diceritakan ini? Dekor ni memang banyak cabarannya. Cuma tinggal hati kita saja lagi, cekal tak cekal benda ni. Berani tak berani. Itulah namanya mendekor. Memanggil, menyeru. Maksudnya memanggil. Selalunya bila yang memanggil ni mesti ada satu benda yang datang. Mulanya tu macam mana untuk perkara yang berlaku daripada pengalaman Wak sendiri dah? Pernah berlaku pada satu masa, lebih kurang pukul 12.30 malam. Bila kita biasa kan pergi ke hutan, masuk kebun, pasang jaring. Masa tu memang gelap lah, suasana gelap. Bintang je cerah. Jadi kalau bintang cerah ni maksudnya banyak burung lah. Ya, burung lah biasanya. Jadi memang Wak dah sangka lah memang ini memang habuan besar lah ya. Ya. Yalah, kita tiup, tiba-tiba ada satu bayangan, kelambu lah rasanya. Lalu dekat atas jaring, terus hilang. Lalu atas jaring Wak? Laju ke? Maksud ada angin ke apa? Angin memang tak ada. Angin tak ada? Angin tak ada. Mana datang Wak? Saya pun tak tahu datang dari mana. Semasa berlaku tu apa yang Wak fikirkan? Orang mendekor ni tak fikir apa. Orang fikir nak mendekor saja. Rasa takut mungkin sedikit kurang. Biasanya tak ada. Pasal selalunya yang pegang seruling sepung saja biasanya nampak benda yang macam tu. Agak-agak berapa lama tempoh masa Wak mendekor tu dan kabus atau kelambu tu datang melalui jaring tu? Dia secara spontan saja lalunya. Dia lepas lalu tu pasal tengok belakang tu? Ya dah, memang ada timbas belakang, memang dah tengok dah tak ada benda tu. Hilang terus. Lepas kejadian tu apa yang Wak buat kan? Rehat sekejap, lepas tu tiup balik sepungnya. Tiup balik serulingnya, seruling burung ni. Ya. Jadi mungkin apa pesanan Wak kepada mereka yang cuba untuk belajar mendekut burung ni? Kalau boleh jangan menggunakan ini seruling ni. Kenapa Wak? Kalau benda ni lah seru panggilan. Jadi kalau salah panggil mungkin benda yang lain akan datang. Yang macam kelambu tadi itu mungkin ada lain bunyinya. Jadi mungkin ada pendamping yang akan ikut bunyi yang berlainan. Bunyi yang lain itulah yang datang selalunya, yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Sebab ini benda dari keturunan. Dari orang tua. Izul, boleh ceritakan sikit dah berapa lama pengalaman memikat burung wak-wak ni? Saya ni tak adalah lama sangat pasal generasi baru kan. Lingkungan dalam 5 tahun lah. Pernah tak lalui pengalaman yang mistik? Ada tu, macam biasa petang, saya datang, tengok tempat, bawa jaring, pasang, dah standby apa semua, balik dulu.
Jadi bila malam kita datang tunggu, kita pasang lah, pasal kita pakai speaker kan. Tak Kita guna dah tak pakai yang seruling tu. ni. Jadi kita dah pasang speaker tu, kita tunggu lah kat depan. Macam biasa kita pasang kat dalam kebun, letak kat belakang kan. Kita tunggu kat depan. Kat jaring tu biasa kita letak botol kosong. Jadi bila burung langgar dia berbunyi tak kan. Kalau tak tahulah burung sangkut pada jaring ataupun tidak kan. Jadi biasanya kita tunggu kat depan kan. Tunggu botol berbunyi. Botol bunyi dah kena masuk kan. Bunyi tu pula kuat. Ingat banyak lah 2-3 ekor kan. Jadi bila kita pergi dalam tengok, sampai situ tak ada apa. Kosong je. Tapi bunyi. Bunyi ada. Jadi tengok tak ada, tak apalah. Tak adalah kot, mungkin tak sangkut lah kan. Jadi kita tunggulah lagi. Biar tu tunggu lah dalam sejam. Bunyi lagi. Pergilah tengok. Bila kita pergi tengok lagi tak ada lagi. Pergi tengok tak ada. Kali kedua tak ada apa-apa. Patahlah balik lagi kan. Cek lah jaring. Ni dah kali kedua. Kali kedua. Dah mula rasa tak sedap dah. Dah 2 kali kosong. Duduk lagi kat depan. Kali ketiga dia bunyi lagi. Lagi kuat botol tu. Jadi pergilah tengok. Tengok tak ada juga lagi lah. Jadi pakat dengan kawan-kawan tanya macam mana ni, takut tempat tu kita pun tak tahu sangat kan, orang bunyi ke apa ke. Tanya kawan lu kita nak balik ke, Masing-masing packing. masing-masing dah cakap tak boleh lah ni. Lagipun time tu lingkungan dah pukul 3 lah yang ketiga. Yang rasa apa benda tu sebenarnya? Biasaan kalau ikut kata orang yang dah lama lah, macam pergi lekuk burung ni, biasa kalau macam tu tempat tu biasa ada yang jaga. Dia tak bagi kita cari burung kat situ kan, pasal dia lah tempat dia kan. Baiklah. Biar apa pun yang mereka lalui, biarlah ianya menjadi kamus dalam hidup mereka. Tetapi misi saya pada malam ini adalah untuk merasai sendiri pengalaman sebagai si pemikat burung wak-wak. Sebentar tadi saya dah belajar untuk meniup seruling burung wak-wak ni, dan segalanya akan terungkai pada malam ini. Okey, sekarang ni saya akan periksa dulu keadaan jaring ni. Dan kalau boleh perasan, ini adalah botol yang kita isi batu kerikil supaya kalau ada burung yang tersangkut, dia akan berbunyi lah. Nampaknya memang segalanya dalam keadaan baik. Jadi saya duduk kat satu tempat. Lokasi ni terlindung sikit daripada burung wak-wak, dan saya akan cuba mula meniup seruling ni. Okay, keadaan memang gelap gelita lah. Kalau duduk sorang-sorang ni memang seram lah kan. Bunyi seruling wak-wak ni pun dikala hening malam ni memang rasa bergema lah. Ui. Macam ada bunyi kocakan air dekat parit sebelah sana. Okey, kalau tengok suasana sekarang memang gelap gelita lah kan. Oh, ada bunyi lah kocakan air kat tepi tu. Jangan benda lain yang keluar sudah. Dengar? Ada dengar tak? Bunyi dia macam kuak 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 kuak. Woi, apa tu? Seluruh kawasan ni macam diterangi
dilimpahi cahaya bulan. Sangat menakjubkanlah. Okey, sekarang ni kita try tengok kawasan sekitar ni. Kita tengok jaring sekejap. Burung ni boleh datang daripada arah sini ataupun daripada arah sana. Tak apa, kita try tengok dekat sana kan. Okey, sekarang ni try tiup dekat sini . Macam nak kena. Macam ada bunyi botol tadi. Dah kena. Nampak ah? Ui, dah kena ah. Oh. Tu dia. Jadi sekarang ni kita simpan dulu burung ni dalam jaring. Satu kejayaan. Jadi saya akan cuba tiup sekali lagi. Manalah tahu ada hasilnya yang lain. Sekarang ni saya akan teruskan dengan aktiviti mendekut ataupun memikat burung wak-wak ni. Jika tiada apa-apa lagi hasil, kita boleh tutup siasatan kita untuk malam ini. Ada bunyi yang pelik sebelah sana. Bunyi dia macam bah. Baiklah, sekarang ni saya dah selesai untuk jalankan siasatan di sini dan saya rasa saya boleh tutup untuk siasatan malam ini. Okey, selepas saya habis melakukan siasatan sebagai seorang pencari ataupun si pemikat burung wak-wak dalam aktiviti mendekut ni, ini adalah satu aktiviti yang agak misteri kerana dengan satu alat ianya dapat mengubah beberapa situasi kerana jika bunyinya sumbang ataupun alunannya sumbang, ikan di parit akan memberi reaksi yang lain dan kehadiran burung hantu saya fikirkan berlegar di sekitar kawasan dan juga betul jika ianya betul alunannya, burung wak-wak akan cuba bertarung dan mendekati orang yang mendekut. Itu amat luar biasa bagi saya dan suasana malam yang menaji ke bulan terang dan pertukaran gelap dan malam itu amat menakjubkan dan pastinya aktiviti ini selepas detik 12 malam memang misteri. Yang mendekut ni faham apa yang akan mengekori dia, apa yang ada di kawasan tu. Jadi kita dengan cara kita lah, maksudnya dengan minta izin, kita hanya niat nak cari rezeki. Jadi kita minta izin, seandainya dia menjaga, tolonglah beri apa yang kita minta. Dengan izin Allah, kita akan terimalah rezeki tu. Itu aja. Tapi dari segi gangguan, kemungkinan kita tersilap. Bila kita tersilap, kita terkasar, dia akan beri gangguan lah. Walaupun tak banyak tu, sedikit dia beri gangguan. Untuk pesanan untuk yang mendekut yang menggunakan cara tradisional ni lah, dengan cara serunai ni, kalau boleh kita hanya jaga kita punya budi bicara, jaga kita punya adat. Maknanya bila kita mencari rezeki, hanya niat kita satu, yakni kerana Allah kita cari rezeki untuk keluarga kita. Macam tu aja. Ataupun kata orang tua-tua, kalau kita adat di dalam beluka ataupun adat kita mencari rezeki di dalam beluka ni, kena jagalah. Dari segi nak buang air ke, nak apa ke, kena faham lah. Itu aja.